Macam biasa. Dia dah berapa kali jadi tetamu kita tiap-tiap minggu ni? Saya rasa banyak kali kita bagi airtime kepada beliau. Dah sampai 3-4 Lebih. kali lebih. So ini cerita Bloomberg. Dia ada, saya rasa untuk memudahkan perbincangan ni ada dua lah. Bukan perbincangan, Friday sermon. Bukan sermon lah. Okay. Kuliah. Ada dua. Satu adalah berkaitan dengan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri, dan yang kedua adalah berkaitan dengan pendedahan eksklusif oleh Bloomberg, yang mungkin ramai yang tak dapat akses untuk baca. Jadi kita boleh kita boleh kongsi lagi. Tapi yang pertama WB berkaitan dengan saham ni lah, dan mungkin saya start dengan benda yang mungkin agak basic sikit lah. Pembelian saham yang alasan pembelian saham dulu tak melibatkan modal berbayar, sebaliknya melalui pasaran terbuka. Jadi saya nak faham sebenarnya, sebab mungkin ramai pada kita pun tak berapa familiar, apa yang Tan Sri Azam Baki nak cuba explain. Sebab Walazam ada Siapa? Walazam. Who is Walazam? Walazam. Okay. Saya kena pattern Walazam. Kata preferred. Ada ke Walazam? Kita buatlah. Ke pegawai-pegawai SPRM yang dipaksa jadi Walazam? Betul juga. Betul. UKK SPRM, sabar je lah korang. Korang makan gaji. Bila Ketua Pesuruhjaya suruh tekan, korang terpaksa lah buat kan. Ini ada yang duk menonton ni. Pegawai-pegawai SPRM yang terpaksa menjadi Walazam. Tapi yalah, dia kata preferred share tu beli kat bursa, ordinary share direct dengan company. Jadi apa yang sebenarnya, apa yang dia kata tu? Itu yang kalau baca komen tu lah kan. Okay. So maksudnya jawapan mereka ialah kononnya pembelian saham yang ditunjukkan ni dalam awan biru teknologi Berhad lah. Yang pendedahan oleh Bloomberg tu, pembelian saham dalam Velocity Capital Berhad lah. Jadi dia nak kata, kalau beli saham di pasaran terbuka di bursa, itu adalah bukan modal berbayar seperti yang dihadkan di dalam peraturan untuk penjawat awam. Itu yang dia nak kata. Bongok. Kan? So saya pun tak tahu. Itulah siapa PR advisor dia ni kan? Sebab benda tu budak prinsip akaun tingkatan 4 pun tahu kan. Saya ingat kalau prinsip akaun tingkatan 4 pun dah mula belajar mengenai modal kan. Paid up capital ni ini konsep dulu ada perbezaan di antara paid up capital dengan unpaid lah. Maksudnya begini kan, bila sesebuah syarikat itu dia ditubuhkan, maka dia akan menentukan saham dia, modal dia, berapa dia nak ada dalam syarikat tu lah. Kenapa dia menentukan modal dia tu? Ialah kerana itu adalah pelaburan tuan punya itu ke dalam syarikat, sebab dia sendirian berhad. Supaya kalau jadi apa-apa kepada syarikat itu, maka liability itu, sebab tu nama sendirian berhad kan. Liability pemilik syarikat itu hanya terhad kepada aset dan juga saham dia. Dia tak bolehlah ambil harta-harta dia yang lain kan. Jadi bila dia terbitkan saham dan saham itu dilanggan oleh pemilik syarikat, maka memang dia kena bayar lah. Itu jadi paid up capital kan. Cuma apabila syarikat itu dah jadi besar dan dia telah melepasi syarat untuk menjadi syarikat awam. Syarikat awam ni maksudnya dia disenaraikan di bursa. Dan kenapa dia dipanggil syarikat awam? Ialah kerana dia boleh menerbitkan dan menjual saham dia kepada orang ramai untuk dia mengumpul modal berbayar dia. Jadi sama ada you beli kononnya di pasaran terbuka ke tidak, dua-dua ini ialah modal berbayar. Bezanya kalau beli dalam syarikat senaraian awam, syarikat awam memanglah beli kat bursa kan. Kalau kita beli saham dalam syarikat sendirian berhad, barulah kita beli terus dengan syarikat itu. Dua-duanya itu memang paid up capital lah kan.
tiba-tiba adalah saya tengok ada Walazam lah kot dah. Walazam duk tulis ni, oh ini berbeza kerana yang dibeli oleh Tan Sri Azam Baki itu ialah preferred shares. Kau ingat ini credit card ke preferred? Dia tak ada dalam akta syarikat pun. Yang ada ialah selain daripada ordinary share capital, satu lagi ialah preference shares. Preference shares dalam bahasa Melayu apa dia? Saham berkeutamaan. Tak tahulah. Pak An tak ada untuk tolong Google kat kita. Tak apalah kan. Tapi tolong komen kat bawah. So dia ada satu bentuk nama preference shares. Dulu-dulu preference shares boleh diterbitkan dan dia tak sama dengan ordinary shares tau. Preference shares boleh diterbitkan. Dulu-dulu accounting rules membenarkan preference shares itu ditunjukkan sebagai equity ataupun modal berbayar. Tapi I think dah lebih kurang 20 tahun dah accounting rules bertukar. Preference shares sekarang ini ditunjukkan sebagai hutang, borrowing loan. Sebabnya begini, ordinary shares dia adalah exposure ataupun liability pemilik syarikat kepada apa-apa yang jadi kepada syarikat itulah kan. Preference shares ni sebenarnya dia punya liability itu lebih terhad. Contohnya kan, ada beberapa perbezaan besar lah antara preference shares dengan ordinary shares kan. Kalau preference shares selalunya dia ada kupon. Dia kena bayar interest kepada pemegang preference shares itu. Jadi dia bukan ordinary shares lah. Kerana ordinary shares ini exposure dia lagi besar. Kalau untung dapat, kalau tak untung tak dapat lah. Kalau preference shareholders, dia kalau tak untung pun masih lagi kena bayar dia katakanlah 4%, 5% tahun lah. Jadi sebab itu dia sebenarnya adalah pinjaman. Sama juga dia tak ada hak mengundi. Kalau ordinary shares itu memberi hak untuk kita mengundi dan juga untuk kita melantik board of directors, ahli lembaga pengarah kan. Preference shares tak ada kan. Jadi jelas kalau tengok tu daripada shareholders, maklumat shareholders tu, agak jelas lah saya ingat itu adalah ordinary shares, bukan preference shares kan. Dan satu lagi tak ada preferred shares. Dan preference shares ni orang tak boleh beli di pasaran terbuka. Jadi dia corner kok mana pun. Sebab tu saya tengok naratif dia tu bertukar-tukar. Mula dia kata naratif yang dia tumpu ialah dia kata ini tidak melanggar peraturan kerana telah diisytiharkan. Ya, betul. Kemudian saya tengok sehari kemudian dia dah bertukar sedikit pasal saya beli ini di pasaran terbuka dan ini seolah-olah ini bukan modal berbayar. Kok situ pula dah kan. Jadi saya rasa dia corner kok mana pun dia tidak mengubah hakikat bahawa beberapa perkara lah. Pertama, dia tak boleh nafikan yang sebenarnya dia pernah membeli dan memiliki saham-saham pada harga dan juga jumlah yang telah melanggar peraturan. Dan peraturan itu yang saya rasa asal usulnya kan adalah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2002 yang secara jelas menyatakan tak lebih daripada 5% ataupun 100,000 jumlahnya mana yang lebih rendah kan. Jadi dia tak boleh nafikan langsung. Dia nak kata macam mana pun dia dah isytihar ke ataupun tidak, dia telah mempunyai dan memiliki saham yang melepasi had itu. Baik. Kita akan dengar banyak lagi lah plot twist yang akan datang kan. Saya rasa satu plot twist yang saya duk tunggu lagi ni. Sebab gambaran yang diberikan oleh Tan Sri Azam Baki ni ialah seolah-olah dia telah isytihar dan dia telah mendapat kelulusan, pengecualian daripada had itu. And, jadi sekarang ni dah hari ke berapa? Dia keluar berita ni ialah hari Selasa.
Selasa, Rabu, Khamis, hari ni dah nak habis Jumaat, dah 4 hari kan. Sehingga sekarang kita tak dengar lagi pengesahan daripada Ketua Setiausaha Negara. Sebab kalau dia kata dia telah mendapat kelulusan itu mesti diberikan sama ada oleh Ketua Setiausaha Negara ataupun Ketua Perkhidmatan Awam lah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, KPPA lah kan. Tapi saya rasa KSN lah. Sampai sekarang KSN, kalau betul KSN dah keluar lah berita dia. Dan dia kata dia isytiar dalam HR Harmis. Harmis ni ialah sistem HR pejabat awam lah kan. Kalau dia dah isytihar dalam Harmis, tunjuk je lah besar-besar. Saya dah isytihar, tarikh dia berapa, gini-gini kan. Tunjuk print screen tu, senang. Tapi kita takut isytihar dia kena backdate. Takut tak isytihar. Yang tu selagi tak tunjuk maka orang tanyalah kan. Jadi dan KSN kenapa sampai sekarang tidak membuat kenyataan betul ke tidak dia bagi pengecualian. Kalau bagi pengecualian, tunjukkan bukti dia bila. Sebab kalaupun dia bagi pengecualian, dia tak boleh bagi pengecualian sekarang backdated. Dia mesti bagi pengecualian masa dia nak beli itu kan. Kemudian kalaupun plot twist satu lagi, kalaupun KSN kata saya dah bagi pengecualian, jadi dia tidak melanggar peraturan. Peraturannya ialah KSN kena maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Adakah KSN telah maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bila? Dan kita nak tahulah, nampak gayanya ialah Tan Sri Azam Baki ini ialah seorang pemain saham yang hebat kan. Kita guru tak saham. tahu, guru saham. Kita tak tahu berapa banyak lagi saham-saham yang dia ada ni kan. Jadi sepatutnya kalau begitu, setiap pembelian saham dia yang telah melepasi RM100,000, dia kena dapat pelepasan daripada Tan Sri KSN. KSN kena maklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ada di depan saya nak tanya dia, tell me sebenarnya berapa banyak saham yang Tan Sri Azam Baki ada kesemuanya. Sebut satu-satu. Sebab sepatutnya you tahu. Kerana kalau pengecualian itu telah diberikan, dia maklum kat you. So you tahu semua syarikat mana semua kan. Dan kalau Perdana Menteri tak campur tangan dan tak reverse pengecualian itu, maknanya Perdana Menteri bersetuju lah harta banyak mana, ataupun dia jadi guru saham sementara menjadi ketua Pusurujaya SPRM ni kan. Jadi ini adalah cerita-cerita dan juga maklumat-maklumat yang akan terus bermain di dalam kepala otak rakyat. Jadi saya percaya kalau perkara itu telah berlaku dengan baik, maksudnya memang betul dia dapat kelulusan dan pengecualian. Dan pengecualian yang diberikan oleh KSN itu telah dimaklumkan pula kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sedia maklum kan. Saya rasa esok Anwar Ibrahim dah hadir tunjukkan semua. Ini semua kan. Sekarang ni dah 4 hari masih lagi krik ni kan. Dan juga cerita bertukar-tukar ni, tak tahu mereka tengah cari buku homework ni kot. Buku homework tak ke mana-mana ni kan. Cari balik homework yang dulu kan. Jadi sebab itu lagi lama perkara ini tidak dijawab dengan jelas, apatah lagi ada pula plot twist. Rafizi disiasat dakwaan seleweng 1.1 bilion. Kalau aku ada 1.1 bilion, tak adalah aku buat podcast kan. Aku dah hidup kaya raya dah kan. Kereta mengalahkan Ramanan lah, macam tu kan. Orang akan terus tanya lah kan, kerana dia ada beberapa isu utama yang menjadi titik tolak kepada kemarahan rakyat mengenai soal dia ada saham ni kan. Satu, dengan gaya Tan Sri Azam Baki, seperti yang Datuk Seri Anwar sebut, dia ni adalah orang yang paling berani kan. Jadi orang yang paling berani ni, you must be whiter than white. You nak pergi tangkap semua orang. Dan maksudnya tidak boleh ada perkara-perkara
yang dilihat boleh digunakan sebagai leverage against you, ataupun yang boleh melemahkan kedudukan ataupun kebebasan Ketua Pesuruhjaya SPRM itu dalam dia menjalankan tugas kan. Jadi kalau saham sudah juta-juta, jadi dia menimbulkan terlalu banyak persoalan. Dari mana dia dapat duit itu, bila, kemudian bagaimana dia dapatkan, dan tambah pula begini, apabila ada persoalan dia telah melanggar peraturan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang perlu disembunyikan daripada orang ramai ataupun daripada pegawai-pegawai, maka itu mewujudkan satu leverage against you lah. Penguat kuasa, tak kisahlah polis ke ataupun SPRM ataupun peguam negara kan, penguat kuasa ni mestilah whiter than white yang tidak boleh membenarkan apa-apa leverage against you. Barulah you betul-betul boleh bertindak without fear or favour. Sebab you tak terikat dengan siapa-siapa, you tak takut dengan siapa-siapa yang ambil tindakan kan. Jadi itu satu punca lah kenapa perkara ini dipersoalkan, kerana adakah itu bermakna bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM has been compromised? Adakah ada leverage? Adakah ada business partner? Kan? Jadi itu satu perkara kan. Satu lagi perkara ialah soal conflict of interest. Ada sebab kenapa sepatutnya lah penjawat awam ni dia perlu dihadkan exposure dia, financial exposure dia di dalam syarikat-syarikat atau industri. Kerana kalaupun dia bukan ketua Pesuruhjaya SPRM ataupun bukan ketua polis negara kan, katakanlah dia KSU ataupun dia pengarah kan, pengarah Jusasi ke Jusabi ke kan, mereka membuat dasar tau untuk negara. Jadi dasar itu, setiap dasar yang dibuat itu akan ada pihak yang untung, akan ada pihak yang rasa tertekan sedikit. You know, there's a give and take kan. Jadi kalau kita sebagai penjawat awam yang membuat dasar, apatah lagi yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang dan mencegah rasuah, kalau kita ada financial exposure ataupun kepentingan di dalam syarikat tertentu, di dalam industri tertentu, maka dia menimbulkan conflict of interest ataupun pertembungan kepentingan. Kerana kalau kita ambil tindakan, saya bagi contoh yang mudah sedikit lah. Kalau sebagai pembuat dasar, dia buat dasar, kesannya itu dilihat tidak cantik kepada contohnya industri peladangan, maka saham peladangan jatuh lah. Jadi kalau saya ada saham yang besar di dalam syarikat peladangan, saya duk bimbang ni kalau aku ambil jalan ini kan nanti hilang 200,000 aku ni. 300,000 harga saham jatuh ni, hilang duit aku kan. Jadi there's always that at the back of your mind. Sama juga kalau macam penguatkuasaan lah, kalau you ambil tindakan ke atas itu nanti apa jadi kan. Jadi dan isyaratnya lah, dan yang ini orang akan marah kat saya lah kan. Dan yang inilah saya harap Datuk Seri Anwar sebenarnya memandangnya dengan lebih terbuka sepatutnya daripada dia herdik wartawan macam reaksi dia kan. Wartawan tanya saja reaksi dia kepada isu Tan Sri Azam Baki. Dia boleh marah kan? Kenapa maki dia? Tak ada orang maki pun, orang tanya kan. Apabila Ketua Pesuruhjaya SPRM nampak begitu rancak bermain saham dalam syarikat-syarikat, ada pegangan saham berjuta-juta, maksudnya he's open for business. Maksudnya financial motivation itu penting untuk dia. Jadi bila financial motivation itu nampak penting untuk seseorang yang sangat penting macam dia dalam negara kan, dan maksudnya he's open for business, maksudnya saham itu menarik saya beli, saham itu tak menarik saya tak kan. Itu menghantar isyarat yang berbahaya tau kepada pasaran.
sama macam saya cakap ahli politik lah, dia tak ada beza sangat lah Ketua Pesuruhjaya SPRM ke ataupun seorang menteri. Saya jadi menteri dahulu kan. Kalau kita bagi isyarat kepada orang ramai bahawa kita berminat dengan kekayaan semasa kita jadi menteri, ataupun kita berminat dengan perniagaan-perniagaan tertentu, ataupun kita nak menyelam sambil minum air. Kan, alang-alang aku jadi menteri ni dapatlah itu ini sikit kan. Isyarat itu akan dengan cepat pergi kepada pasaran sampai orang di luar kan. Dan macam saya sebut, di dalam negara kita ini, proxy ataupun kroni ataupun peddler ataupun broker, whatever you call them lah, dia memang tahu selok-belok perjalanan kerajaan. Dia memang memandang dan tahu isyarat-isyarat ini. Dia tahu yang ini tak boleh, yang ini boleh kan. Jadi, dan itu sebenarnya mengundang lah untuk orang membuka pintu. Jadi sebab itu sebaik-baiknya lah kan, ini bukan saja tertakluk kepada Tan Sri Azam Baki, kepada semua yang ada amanah penting ini kan. Bila kita telah memilih untuk menjadi public servant, maksudnya kita ni jadi hamba kepada masyarakat lah. Bila kita bersetuju untuk ambil jawatan-jawatan ini kan, sangatlah penting untuk kita tumpukan semata-mata kepada melaksanakan tanggungjawab kita, dan kita kena tutup pintu terus. Signal itu kena jelas, tak boleh. Kerana bila signal tu ada, dan macam-macam jenis orang yang datang lah. Dan yang ini yang ada persoalan moral yang besar yang tidak dijawab, ataupun dia cuba melengah-lengahkan. Akan adalah Walazam kata, alah dia kerja turus dua, turus dua memang banyak duit lah. Saya ada kawan-kawan yang GM ke kan, yang gaji 40-70 ribu sebulan kan. Saya tak rasa dia ada saham sampai 5, 7, 8 juta. Tak ada. Kan. Sebab bila katakanlah kepada orang biasa mungkin lah kan, bunyi 40 ribu sebulan tu nampak banyak besar kan. Tapi you tolak rumah, you tolak ni, sebab bila dah jadi pangkat besar ni kan, lifestyle pun besar kan, ada orang gaji lah, ada itulah ini semua kan, tolak-tolak untuk mengumpul sampai ada saham 5 juta, 6 juta, hatta 1 juta pun tak mudah tau. Tak mudah sebenarnya kan. Jadi saya bagi contoh saya kan, saya bergaji besar pada umur yang cukup muda, 20-an, dah puluh ribu pun gaji kan. Simpanan yang saya ada tu kebanyakannya ialah berpunca daripada itulah. Kemudian ialah you buat bisnes sedikit sebanyak, bila syarikat itu nampak okey, then you boleh terbitkan saham kepada pelabur yang baru masuk dalam syarikat sendirian berhad kita. Jadi apa pun harta yang saya ada lebih kepada harta tidak tunai. Maksudnya kalau saya ada pun harta saya ialah kerana nilaian saham yang saya ada itu banyak itu. Kalau saya nak jual tak tentu orang beli. Contohnya lah kan. Itu bagi seorang yang dah gaji berpuluh-puluh ribu masa umur saya 20-an. Jadi saya tengok KSU lain yang Jusae semua ni kan, saya tak rasalah mereka sampai ada saham berjuta-juta hanya kerana mereka kata pangkat saya besar, gaji 30,000 sebulan. Sebab orang kita boleh campur tolak tau. Dia kira kereta kau berapa, tolak itu anak lagi semua. Net disposable income sekian-sekian, apatah lagi untuk saving lah kan. Jadi sebab itu perkara ini saya tak tahu sejauh mana lagi mereka nak tarik lah, ataupun mereka nak pusing. But saya rasa untuk berdasarkan kepada 4 hari yang pertama, saya rasa mereka telah kalah naratif dengan rakyat lah. Bagaimana dengan write up yang dibuat oleh Chaplos yang menyatakan bahawa ini jadi sebab ketegasan Ketua Pesuruhjaya SPRM untuk lawan perasuah-perasuah ni. Jadi memang ada konspirasi untuk menjatuhkan dia pula. Saya tengoklah banyak ada orang duk forward kat saya. Serangannya ialah
Rafizi adalah proksi kepada Atok. Kepada Tun Mahathir, kepada Atok untuk menyerang Tan Sri Azam Baki. Sekarang aku pun rasa nak demam. Jangkit terus betul. Apa nama, dah lah, esok ada banyak program. Dia kata Rafizi adalah proksi kepada Atok untuk menyerang Tan Sri Azam Baki atas keberanian dia melawan rasuah. Bolehlah cuba. Tapi kalau tengok kepada konten-konten begitulah kan, nampak sangat dia troll farm lah. Contoh saya tengok ada satu tu, kononnya share sampai 600 dekat Facebook lah. Konten macam tu kan. So orang akan tag aku lah kan, bila ada serangan-serangan macam tu kan, share sampai 600 lebih, like tak sampai 100. Then you know itu troll farm. Kan. Jadi dan kaedah atau muslihat mengalihkan isu seperti itu, tambah sekarang dialihkan kepada saya lah. Kononnya saya ni berdendam, kemudian ada jadi proksi Atok lah kan. Taktik itu muslihat itu dah buat lama dah. Tak pernah berjaya lah kan. Jadi dulu sepatutnya itulah, saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau dia duduk, dia fikir balik, sepatutnya sekarang dia Perdana Menteri kan, sebaiknya janganlah membenarkan Malaysia ini menjadi seperti masa dia jadi pembangkang dahulu, bahawa sesiapa yang berani bersuara akan difitnah macam-macam. Masa zaman dia dulu difitnah jadi ejen Yahudi lah, ejen itulah. Setiap kali sesuatu isu dibawa itu, dia akan cuba dialihkan macam itulah. Sekarang ni dia buat kat saya lah kan. Bukan dia lah, maksudnya caplos ni buat kat saya. Tapi seperti mana dulu perkara itu tak pernah berkesan lah, saya ingat. Sekarang ni pun mungkin tak berkesan lah. Kena cari PR guru yang baru.